Jika mahu menyatukan tanah Melayu di bawah Malayan Union, hentikan pembahagian tanah kepada orang-orang Cina dan hentikan kemasukan pendatang asing sehingga jumlah Melayu mencapai 75%. Itu antara syarat yang dikemukakan Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Mutassim Billah Shah, Sultan Perak ke-31 kepada Harold MacMichael. Ia antara beberapa syarat ketat yang lain. Harold MacMichael dalam pemerhatiannya terhadap ketelitian dan sikap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Perak tersebut menyatakan bahawa antara perkara yang menjadi kebimbangan baginda jika bersetuju dengan perubahan Malayan Union ialah tentang nasib orang-orang Melayu yang menjadi rakyat baginda. Dalam laporannya mengenai pertemuan beliau dengan Sultan Perak pada 20 November 1945, sikap ini dinyatakan dengan jelas. 10 syarat dikemukakan baginda Sultan Perak. Antaranya, kawalan British hanya terhad dalam bentuk nasihat kepada Raja-Raja Melayu seperti mana di dalam perjanjian-perjanjian sebelum ini. Hanya bahasa Melayu dan Inggeris menjadi bahasa rasmi di dalam Malayan Union. Jawatan-jawatan pentadbiran di dalam kerajaan hanya dihadkan kepada pegawai-pegawai Melayu dan British. British tidak boleh menyentuh agama Islam dan adat Melayu. Polisi rizab tanah Melayu mesti diteruskan. Tambahan pula, pemberi akhiran, yakni pemberian atau pelepusan tanah pada masa hadapan yang memihak kepada orang Cina mestilah disekat. Imigrasi asing sepatutnya dihentikan sehingga bilangan orang Melayu di dalam negara ini telah mencapai 75% daripada jumlah penduduk. Membaca nota-nota penjelasan perjanjian Malayan Union, Sultan Perak menyatakan kebimbangan bahawa ia akan membawa kepada keadaan di mana Raja-Raja Melayu menyerahkan semua kuasa mereka. Harold MacMichael masih cuba meyakinkan Sultan Perak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Keesokan harinya, susulan dibuat untuk mendapatkan persetujuan Sultan Perak. Sultan kemudian menjelaskan bahawa baginda kini telah meneliti dokumen-dokumen itu, bahawa baginda telah bertambah terkesan oleh kesukaran dan kepentingan membuat keputusan yang baginda sedang diminta untuk diambil, bahawa baginda berasa terpaksa untuk meminta masa lanjutan untuk berfikir. Harold MacMichael dikritik kerana pendekatannya yang menekan dan mengugut Raja-Raja Melayu. Tidakkannya mendapat bantahan Sultan Kedah dan perkara ini diadukan kepada Parlimen British yang kemudiannya mengutuk cara dan tindakan Harold MacMichael. Kebangkitan daripada penyatuan orang Melayu kemudiannya menguburkan Malayan Union. Ia tamat pada waktu itu, tetapi ancaman yang sama berulang-ulang mengancam negara ini sehingga hari ini.